Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tak ambil masa yang lama sebab saya yakin dan percaya jiwa masing-masing nak melari nak keluar dan betul tak? Alamak, kena ikat pula kena dengar tazkirah ni. InsyaAllah saya sekadar memberikan satu dua mungkin motivasi semangat sebelum malam terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama, wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara, wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran, mudahkan kami ya Allah untuk menjaga dan menghafal Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran, lapangkan dada kami ya Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran pada waktu malam dan siang. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, dan ya Allah pilihlah kami untuk sentiasa menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, ayah, tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada 10 malam yang terakhir, dan saya yakin dan percaya di mana-mana kita buka, di telefon, di grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di YouTube, semua bercerita tentang malam 10 malam terakhir, betul. Bahkan Jumaat yang baru berlalu, khutbahnya pun cerita tentang 10 malam terakhir. Cumanya dengar tak dengar je lah ya? Terlena habis. Sebab Ustaz yang baca khutbah Jumaat lepas di Masjid Kampung Indah, jadi Ustaz ingatlah beberapa poin. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit peringatan dan juga iktibar bersama, yang mana Ramadan tahun ini saya menyaksikan bahawa banyak perkara mengejut yang berlaku di sekeliling kita, betul? Mati mengejut, aksiden mengejut. Kalau bukan kena kat keluarga kita, kena kat jiran kita. Bahkan baru berlaku dekat sini kan, ada meninggal mati mengejut. Dah seminggu dah, baru penduduk sekitar dapat bau, dapat hidup. Mana kata Ramadan tahun ni macam-macam benda berlaku. Ada yang aksiden kat TV, kat media sosial. Bahkan keluarga saya 2 orang aksiden. Baru ni adik saya, semalam bapak saya aksiden. Itulah Ramadan tahun ni mengejut-mengejut berlaku. Maka saya mengambil peringatan bersama untuk diri kita bahawa Ramadan ini adalah satu bulan yang paling istimewa Allah sediakan khusus untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir, untuk orang Islam. Maka jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa kita isi dengan amal ibadah. Sungguh-sungguh pulun. Kita dah habis khatam Quran, betul? Ibu-ibu ada majlis khatam Quran di masjid, di surau, di online. Itu bukan tanda kita dah habis baca Quran, tak. Itu sebenarnya pemula untuk kita baca sendiri pula. Ayah-ayah pun sama juga. Kita ada grup tadarus. Kalau kita baca sendiri, kalau dah habis 10 malam terakhir ni, gunakan, manfaatkan sepenuhnya. Kerana ulama kita, para alim ulama kita, bahkan Al-Imam Syafi'i, malam Ramadan biasa khatamnya boleh jadi 1 kali sehari ataupun 3 kali sehari. Malam 10 malam terakhir 2 kali. Masya Allah. Kita apa yang kita khatam, bahkan kita sibuk menguruskan, bersihkan rumah. Bersihkan rumah baguslah, cuma ibadah kita tu kena pertingkatkan. Saya nak datangkan satu perumpamaan yang menarik untuk kita fikirkan malam ni. Allah memuliakan malaikat Jibril sebab apa? Sebab Al-Quran. Allah mengutuskan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipertanggungjawabkan untuk bawa Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab Al-Quran, malaikat Jibril menjadi apa?
ketua para malaikat. Turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pula menjadi Nabi dan Rasul yang terbaik. Khataman Nabi Al-Mursalin, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Rasul, Nabi yang paling terbaik di antara semua Nabi-Nabi. Sebab dekat Nabi ada apa? Al-Quran. Selepas turunnya kat Nabi, Nabi turunkan dekat para sahabat. Maka para sahabat, ada yang dijanjikan 10 para sahabat yang dijanjikan syurga. Sebabnya mendampingi Nabi dan bersamanya Al-Quran juga. Kemudian Al-Quran yang sama turunnya bila? Pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Maka Ramadan mulia sebab Al-Quran. Tak cukup dengan itu lagi, Allah turunkan surah Al-Qadar yang saya baca tadi kan di surah di solat sunat witir. Inna anzalna fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada waktu malam. Waktu malam biasa ya. Tapi sebab turunnya Al-Quran pada malam tersebut, diiktiraf menjadi malam yang paling baik, yang paling mulia 1000 bulan, 83 tahun 3 bulan. Nampak perjalanan kat situ, daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat. Kemudian Quran ini turun pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan pula turun pada waktu malam Lailatul Qadar. Semua yang bersangkut paut dengan Al-Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sekejap saya punya kekasih kat belakang. Okay. Biasa kalau ceramah ni kena bagi contoh ibadah taufik. Jadi Quran yang saya pegang hari ini, yang tuan-tuan baca setiap hari, Quran ini kita dampinginya, Allah muliakan kita. Ustaz, saya baca Quran tak rasa apa-apa pun, sebab kita belum faham betul-betul Al-Quran. Macam mana para alim ulama dulu 10 malam terakhir pulun baca Quran sungguh-sungguh, sebab dia nak dapatkan kemuliaan Al-Quran. Khatamlah banyak kali pun, Allah akan berikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi sebut dalam satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para siapa yang man qama ramadhana, yang datang pada bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan, ghufira lahu, maka akan diampunkan baginya dosanya ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Nabi sebut dalam hadis, orang yang datang pada bulan Ramadan dengan betul-betul keimanan dan juga mengharap ibadahnya diterima oleh Allah, maka akan diampunkan semua dosa-dosanya. Hari ini kita terlalu cepat berpuas hati. Saya ada jumpa, ada tadarus online, kemudian ada beberapa lah pelajar-pelajar saya tanya, lepas habis Ramadan, lepas habis tadarus online ni, nak mengaji lagi ke? Cukup Ustaz, nak buat persediaan raya pula. Jawapannya gitu. Maknanya kita hari ini cepat sangat berpuas hati dengan ibadah kita. Dah join tadarus dah, dekat masjid satu, dekat surau satu, online satu, 3 kali dah khatam Ustaz. Cukup lah. Nah, no. Selagi mana ada baki bulan Ramadan, teruskan baca Al-Quran, teruskan belajar Al-Quran. Kalau tahun ni kita baca Quran berangkat-angkat, kita go banyak kali, ataupun kita ni jarang baca Quran, dalam setahun tu adalah beberapa kali. Bila bulan Ramadan rasa nak baca, sebab kawan-kawan semua baca, datang surau orang baca, datang masjid orang baca, kita pun pegang Quran. Kita buka-buka, nak sebut pun tak boleh, wah, merangkak-rangkak.
Maka letakkan azam pada diri sendiri, lepas bulan Ramadan aku kena cari guru, aku kena main mengaji. Sebab dengan Quran sahaja Allah muliakan seseorang. Nabi sebut dalam hadis lain, khairukum, ini hadis yang biasa kita dengar kan, terbaik di kalangan kamu orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Itu je. Nabi tak cakap benda lain. Nabi cakap orang yang belajar dan mengajar. Maka apapun pekerjaan kita hari ini, jangan tinggalkan Al-Quran. Kita nak masuk syurga, kena ada buku panduannya, kena ada dia punya kuncinya, iaitu solat. Lepas dah solat, nak faham apa itu solat, nak kenal Allah, kena belajar Al-Quran. Maka ibu ayah tuan puan, jadikan Quran. Bermula malam ni, ambillah masa. Ustaz, saya rasa saya tak mampu nak khatam 10 hari terakhir ni. Sekurang-kurangnya kita buka dan baca. Jangan langsung tak baca tuan puan. Kita akan rugi serugi-ruginya. Kalau ingat tadi saya baca pada surah Sajadah tadi Allah rakamkan dalam Quran dialog orang yang masuk dalam neraka. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Apa maksudnya? Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat idhil mujrimun, orang-orang yang berdosa itu, nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka di hadapan Allah dalam keadaan yang sangat malu. Kemudian dengan tak malunya dia minta dekat Allah. Apa yang dia minta? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat. Wasami'na, kami dah dengar apa yang mereka lihat. Waktu ni ayah tuan puan, orang-orang yang nampak padanya apa yang dilihatkan, azab neraka. Depan mata nampak. Kemudian dengar jeritan orang yang diazab. Kemudian apa yang mereka minta? Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Apa yang mereka nak kembali ke dunia? Nak buat apa? Na'mal salihah, nak buat baik. Itu je. Susah ke nak buat baik? Susah. Sebab tu tak ramai orang nak buat baik. Datang surau kena bayar? Tak ada. Bahkan ada aircon, ada makan percuma lagi. Siap ada peti sejuk, dapat air sejuk lagi. Jarang saya dah pergi surau yang ada peti sejuk. Boleh ambil je buka minum. Tapi bulan tengah hari jangan buka lah, lain nanti maknanya kata surau dah berikan yang terbaik, dah jemput imam-imam dan juga bilal-bilal, serta memberikan keselesaan kepada jemaah. Maka inilah dialog orang yang masuk neraka. Mereka nak buat amal soleh je. Amal soleh ni apa Ustaz? Ma yuhibbullah, apa yang Allah suka, wa yardahu, dan apa yang Allah redha. Bukannya solat, bukannya baca Quran, semua benda yang baik. Bahkan kalau datang surau tengok ada selipar, kita tolong betulkan. Selipar tu menghadap ke sini, kita pusing menghadap ke depan. Itu pun amal baik. Walaupun tuan selipar tu tak tahu, kita tolong, maka ada ibadah, ada amal baik. Kemudian apa respon daripada ahli neraka ni? Inna muqinun, sesungguhnya kami dah yakin. Persoalannya keyakinan mereka waktu tu diterima tak? Tak terima dah. Dekat neraka nanti dah mati, bukan dekat neraka, dah mati ni, mati je manusia. Dan bila nampak azab api neraka, azab kubur dan sebagainya, dia yakin waktu tu dah tak ada dah jalan kembali lagi. Maka hari ini tuan-puan, ibu ayah, anak-anak semua, kita kena yakin azab kubur itu benar, azab neraka itu benar. Perbanyakkan amalan. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita akan rasa sedih yang teramat kalau tidak digunakan, manfaatkan sebanyak-banyaknya. Buat amal soleh. Saya doakan kita semua dapat sama-sama dipertemukan, duduk dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan Allah redha, dan keluarnya bulan Ramadan nanti kita duduk keluar dalam keadaan dibersihkan seperti bayi yang baru lahir, insyaallah.
Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu sahaja pertemuan kita. Tanda-tanda kita dapat pengampunan daripada Allah, katakan bulan puasa ni Allah mengampunkan kita. Tanda-tandanya tu macam mana? Tanda-tanda Allah mengampunkan dosa kita, pertama kita dah rasa muak nak buat dosa. Rasa muak lah, rasa macam tak ada hati. Contoh, sebelum puasa kita ada satu perangai, ada satu benda yang kita buat menyebabkan Allah murka. Tapi lepas keluar bulan puasa kita tak nak buat lah. Apa-apa sahajalah, buang masa ke dan sebagainya lah. Saya tak nak sebut kat sini, cuma fikir-fikirkanlah apa benda yang kita buat. Okay. Yang keduanya, tanda Allah ampunkan dosa kita, kita lebih banyak rajin ibadah. Kalau sebelum bulan puasa, surau masjid kita susah nak datang, susah sangat, walaupun rumah dekat je, depan je. Bahkan ada kat tempat, bukan kat sini lah, kat Zimbabwe lah yang bukan kat sini lah, kat negara Afrika sana. Rumah dia depannya kubur, sebelahnya masjid, tapi batang hidungnya tak pernah nampak kat masjid. Selalu nampak jenazah diusung sebab rumahnya depan kubur. Anak isterinya tak dijaga auratnya, anak-anaknya pun awaknya tak dijaga, walaupun rumah depan kubur. Sebab apa? Sebab dia belum sedar dan dia tak nak cari Allah. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesempatan dan peluang untuk menghidupkan malam-malam terakhir ini dengan perbanyakkan ibadah, insya-Allah. Ya. Allahu a'lam. Kita tutup dengan bacaan doa tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.